para buya awak, para guru kita, nyo orang ahli ibadah, nyo para kerawan Allah, tentu nyo nak berdosa dah. Hanya kini Fatihah untuk mangkit derajatnya. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dan kita tentu dapat kelimpahannya. Ibarat air kena nang guru-guru awak tu kan bare air saya galih begini kau. Dilatan je tadah menika. Jadi bah, apabila air ko 8 nuah mak, ina nyo melimpah ke bawah. Jadi nak awak ko semua je tadah ni, limpahan dari guru nan diarok doanya. Dek kerana air nyo 8 nuah melibat-libatnya, mangko kitalah mendapat kelimpahan daripada guru awak. Mangkonya itu awak tetap berterima kasih ke guru awak, hidup ataupun mati. Ina, kita diakan Fatihah kepada guru-guru kita. Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Karananya sepi, mangko balagolah sifatnya nanduo, atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal. Saratu mangato Allah akan kalimahun kudrat dan iradat ko balago. Diambil dari bapak batu dua buah adik guru-guru awak. Ko mara kena pahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Umumnya kita segala nak duduk di atas masjid kini dalam rangka iaitunya mau ulang-ulang kaji tua, kaji nang kadi pakai duit, nang kadi tumpang mati. Pada malam kini kita diizinkan Allah untuk membuka kembali lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan kita terhenti di dalam mengaji tua. Pada malam kini izin dari Allah kita mulang balik. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosan kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang akan menyelamatkan kita nanti di kampung akhirat. Kurang nang kadi tu kuat, lamah nang kadi dawa, sentiang nang kadi bilai, tabanam nang kadi silami, anyut nang kadi pintasi. Sekian banyak Nabi dan Rasul, hanya seorang beliau Rasul dan Nabi yang akan bisa menolong umat besok. Pada malam kini kita kirimkan selawat kepada beliau dengan harapan derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semakin dikenali dan diakui sebagai umat beliau, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kaum muslimin dan kaum muslimat, ina-ina apa-apa yang hadir, kata mukadimah cukup sekian. Baik pada malam kini, supaya ndak berkahnya kaji awak, karena kaji kita ko adalah dari guru ke guru. Kok batali dapat diri, kok batampuk tampik di jinjiang, jale sasoran sasok jaraminya, dima ulunya, dima muaronya. Itunya nampunya kaji yang kita ulang-ulang, itunya Abuya Anwar Sultan Marajo. Beliau almarhum meninggal dunia tahun 2004 balik, iaitunya di 10 Zulhijjah beliau meninggal dunia. Takkan aja dan boleh, iaitunya beliau meninggal dunia di hari Nahar di 10 Zulhijjah. Jadi nang kaji beliau nang kita apa-apa, supaya ndak ada berkahnya. Inyo reda aja kaji inyo kawak. Nyo sayang bagi awak, walaupun nyo di balik papanan sahalai, lah di alam barzah, namun kita anak muridnya tetap dicintai dan disayangi. Kalau lah sayang guru bagi awak mati walaupun hidup, kaji ku akan barakai dah awak. Tetapi apabila guru ndak sayang kawak dah, guru ndak reda jawak dah, alamat kapal kata balik, ndak bahagia awak dinyo, kaji hanya tinggal kaji, ndak taman di kita orang. Akulah namanya berkah kaji atau barakat daripada guru. Supaya ndak barakat, kita kirimkan Al-Fatihah ke guru-guru awak. Semoga guru-guru kita yang terdahulu tu sejak di Buya kita, Buya Anwar, sampai beliau ambil kaji ke guru-gurunya, dapat luandanya beliau tu di alam barzah, kok sampai dilapangkan Allah, kok barik diringankan Allah, kok nan nangik tawa nan tajam pumpun, inyo sanang di alam kubur. Seandainya ada nama itu, para buya awak, para guru kita, nyo orang ahli ibadah, nyo para kerawan Allah, tentu nyo ndak berdosa dah. Nyo kirim Fatihah untuk mangkik derajatnya. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dan kita tentu dapat kelimpahannya. Ibadah air kena nang guru-guru awak tu kan bare air saya galih begini kok. Dilatan je tadah mereka. Jadi bah, apabila air ko 8 nuah mak, ina nyo melimpah ke bawah. Jadi nak awak ko semua je tadah limpah dari guru nan diarok doanya. Dek kerana airnya 8 nuah melibat-libatnya, mangko kitalah mendapat kelimpahan daripada guru awak. Mangkonya itu awak tetap berterima kasih ke guru awak, hidup ataupun mati. Ina, kita diakan Fatihah kabake guru-guru kita. Kurang ko? Kaji? Good. Kaji lah. Sini ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il makari lahu qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. La haula wa la quwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadratin Nabil Mustafa Toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaili al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-maghdubi 'alaihim wad-dallin. Summa ila arwahi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa ashabihi ajma'in. Syaili al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-maghdubi 'alaihim wad-dallin. Summa ila arwahi syaikina wa ustazina minal masri ila maghribiya. Syaili al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa ila ruhi Syekhina wa ustazina khususan Abuya Anwar Sultan Marajuh. Sayyidil Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita lah membaca Al-Fatihah sekali seorang. Kita niatkan pahalanya kepada guru-guru kita dan para nabi dan rasul dan orang-orang yang tersebut yang telah membawa Islam, dan Islam itulah sampai kita amalkan segala yang diperintahnya dan kita hentikan segala yang dilarang. Jadi Naina, pada hari kini kita membuka kajian tua mengawali kembali. Jadi kita ambil barakat kini, kita baca batang-batang kaji yang pokok yang awalnya iaitu pondasi kaji tua batang terikat. Kerana pepatah Minang mengatakan apa kaji dek berulang, pasal jalan dek batampuah. Kalau tidak ada apa-apa kaji tu hilang lah nyo. Tak ditampu-tampu jalan itulah sama lo lihat lah batawi lumpuy kau. Jadi dibaca kini, kemudian 1 bulan yang ke depan kita lanjutkan sambung kaji. Ya nah. Kita akan nalai sainggua atau putih kaji petang kau. Latih boy kepek kan tinggal boleh. Oh berarti lah pintar main tu mah. Kalau latih boy dia kepek rukun 3 boleh. Lalu rukun zikri rukun fi'li mana? Rasa main nak go. Ha? Alulai. Panjang lagi tu. Panjang lagi kalau latih boy kepek rukun 3 boleh itulah. Lah sifat wujud mah sifat wujud yang menyampaikan kepada hibainan. Ya. Dan sifat wujud itulah yang menyampaikan kepada laisa kamisli syai'un. Betul mai namai. Tapi ujung pangkal hilang lagi ya. Iya. Iya. Lewat lah gaib mengaji tu lah. Oh ketemu dua malah lama ni lu. Nah. Kini dah sadarnya. Ini apa ada? Kau diulang lah kau bawa balik tu nak pemuh tamat ke jiwa dah. Kalau ni hati kita patang mantik tu. Kalau lah tamat kaji kesempurnaan insan, awak mendoa, awak mentayam, akan semua awak biar berkat. Kita kata ni patang anak. Tu nak barat dah. Kalau lah tiba di kepit kunti balik, tu saya naik ketil dia. Matilah tamat nak kampit mana? Itu nak kelima lah. Anak kelima. Kenal lah. Jasmani, rohani, rayan, akal, hawa, napasu, dunia, setan, malaikat. Kait itu nak kesempurnaan insan tu. Jasmani lah kita kaji, rohani lah kita kaji, rayan lah kita kaji, akal lah kita kaji. Tinggal lah sudahkah hawa lah. Nanti hawa nafsu lah. Nafsu ada satu dunia lah. Sudah dunia setan. Sudah tu malaikat. Di 9 itulah yang dinamakan kesempurnaan insan.
Dina sembilan itu tu di badan diri awak letaknya kasadonyo. Onan setan di diri awak letaknya. Nama malaikat di diri awak letaknya. Jadi mangkonya awak mengaji kesempurnaan insan supaya ndak tentu dak sianan insan tu. Insan kamil namanya. Dina sebanyak sembilan tu ndak jauh di diri awak doh, malahan di badan diri awak letaknya. Dan dunia di badan diri awak yo. Dan hawa di badan diri awak yo. Napasu di badan diri awak yo. Yang lebih anehnya setan. Tu makanya aduan tersebut kadang-kadang dia bangio ko naik setan, tapi setan ni gawa. Itulah kadang-kadang macam ngampuan, tapi setan ni gawa je. Berarti kan asal lalu orang tu dulu nah. Orang tu dulu kan kadang tak kadang. Komode ko kalian ni orang bangki setan dan ya. Kira bangki setannya. Berarti kan di mana diri awak setan itu? Itu nak awak kaji, itu nak ngaji diri namanya nah. Itulah tak kena diri awak nama tu. Itu memang tinggal kita lanjutnya kata tu itu diulang pangkal nak. Pangkal aku hari kini je nyo. Hari kini ambil barakai. Kalau kita memulai kaji namanya ibarat waso kampungnya maka aku main nak kini mah. Aku main nak okar. Namuan saja. Namuan saja. Kita sempurna mudah-mudahan disempurnakan Allah ya. Kalau orang mulai ngaji itu kan maka aku main awak. Ya, aku main api sentah. Hendak doh, kita salah juga kan seorang tuntung barakat kita doh. Kita baca tarikai nak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pendek namanya nak. Pondasi daripada kaji tua. Jadi nang batang tarikai pendek kau wajib apa dia awak? Dapiknya laksana membaca Al-Fatihah hendaknya. Bawa baca Al-Fatihah. Malelengangah yo dapik awaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ndak nak gua macam matuk dah. Namu mestungkiang nak macam mereka doa. Bawa baca Al-Fatihah. Atakah tu andaknya batang terikat kuapanya. Murid itu lancar anaknya. Amal itu lancarnya andaknya. Amangkonyo kado-kado ulang di rumah. Kalau lo diulang kat 2 kali. Itu lah lo leh. Iwa dinci selinci-lincinya batang terikai ke. Karena nyo pondasi dari pro kajian tua. Awak kadang-kadang itulah. Nabi bilang tahun je bulan mengaji alun jo apa leh. Dunia nambah iri dari awal sampai sudah. Itu kelalaian kita dalam apa kaji. Aku andaknya batang terikat koyo sempurna apa. Ina. Ku dites kali seorang ini kau lihat apa kau? Mungkin dalam bentong-bentong ini nak. Ayo dicin apa andaknya. Tu Buyana dulu menyebut kembo tu. Kau dapik batang terikat koyo licin. Dia dah minggu dia tu. Ayo. Jadi sebenarnya itulah gunanya membuat wirid mingguan kan untuk apa kaji. Iya. Kan kusarai itulah dalam kesempurnaan insan nama. Iya. Nyurukun sare ko kan dimasukkan kesempurnaan insan. Itu ianya dah. Cumannya kalau tiba di kesempurnaan insannya malah lah ya katanya. Kalau ama cukun sare bonggoan tu dia bangkal ya. Ina. Agama, iman, Islam, sahadai, sembahyang, agama, barukun, basarai. Kata-kata tu dah. Ya. Iman barukun basarai, Islam barukun basarai, sadai barukun basarai, sembahyang barukun basarai. Enak? Bila belakang dia.
Kun sarai agama salapan Joko tidak dapat de kita nan salapan kita tidak beragama Joko kita tidak beragama tidak ada jalan kasarugo. Ya. Kun sarai iman nanam bale Joko tidak dapat de kita nanam bale kita tidak beriman Joko kita tidak beriman tidak babongkar di neraka. Kun sarai Islam samilan Joko tidak dapat de kita nan samilan kita indah Islam Joko kita tidak Islam kita banamo kurang pasir ya lah. Antara kun sarai sahadai salapan Joko tidak dapat de kita nan salapan kita tidak bersahadat Joko kita tidak bersahadat kita banamo orang buta. Kun sarai sembahyang 8 balik Joko tidak dapat de kita 8 balik kita tidak sembahyang Joko kita tidak sembahyang kita banamo orang maruntu agama Allah. Apa dia kakak lihat? Nangkato salapan rukun sarai agama apa buat akan doang de rukun ampe manyonan ampe nampak tamu Islam nangka dua iman nangka tiga tauhid nangka ampe marifat artinya Islam itu menjunjung tito Allah angkat tu berkulit lah belakang dia itu apa rukun sarai tu tapi kalau di kesempurnaan insan malah lah kata tarinya. Dia cak sama papanya cak. Dari kecil dari begini apa? Itu kaji ni baru ulang nak. Di pondok ni kami tu tiap petang kami tu badan dendang semuanya nak-nak tu. Tapi segala dendang dia nyo di kesempurnaan insan dikupas, dimaknakan dan diartikan. Kalau di pondok dia papa kun sana segala papa ni. Papa ni mana dendang tu kami. Tapi artinya memahaminya lulai. Disukai sebenarnya insan kolah mendudukannya rukun syariat itu tadi. Duduknya. Makanya kesempurnaan insan tu dimasukkan rukun syariat 100% ke dalamnya. Gimana masuknya? Tiba dia akal. Tiba dia akal masuknya. Ini Nawa ada lebih. Lalu harinya cik apa rukun syariat tu cak. Jadi ramai. Oh Jawa lah kayak awak. Kayak awak lagu nyongku ada orang. Oh dia. Sakit iman dia. Walai kini ke wanita kadang-kadang awak ada diarah perasaan juntuang nasib alai. Kadang itulah. Ya digajinya guru siko ke seorang per bulan ya bisa tu. Ya tak? Tak. Jadi nak ngaji dia yang setahun ni juga. Tahun ni kau ya. Orang pakai nak tujuan nonton. Ini sampai Alai. Ini Pak Alai macam ni. Pak Alai. Setahun dekat, kurang 3 hari yang bersetahun. Kita baca lagi. Kaji apa lagi? Kurah namanya. Atau sama dengannya taruka. Jadi taruka tanazul tu kaji sepaket ini. Bukan buat perkurahan. Ya. Kura tu sama jo taruka. Pasangnya tanazul. Tanazul udah baca kaji dia dah. Enak. Tanazul dulu pernah baca kaji lain. Sebenarnya paket kajinya taruka langsung tanazul. Anan taruka. Taruka ko dari urek ke pecuak. Mengaji tanah, api, tanah, air, angin, api,
nur dan kepada sifat Allah. Namanya kaji taruka. Sama dengan kurah. Kalau tanazul dari zatul buhti sampai beko kapado api angin air tanah. Sama dengan kalimah la ilaha illallah mengandung tubuh kita dikandung dari kalimah la ilaha illallah. Itu kaji tanazul namanya itu. Panjang batang kajinya pada taruka. Cuma awak manamian nan anam onggok dulu. Tarikai, kurah, matabat kaji sakatul maut, matabat semayang, kaji basuci, kesempurnaan insan. Dia tuntas nan anam onggok. Kau baru kawak mapang sifat 22, akidah 52 namanya. Sudah tu baru kau mapa kaji tanazul lai. Banyak kaji dia tu. Ani tiawa petang olah tamai mah. Ya, upas solam suak lai. Ina. Tu lah makku ina. Ina makku aku manggu-anggu apanya. Yang tepat ni. Wayun deh. Iya. Tak kaji kurang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tu kaji taruka atau kaji kurang. Kenapa gunanya? Kaji taruka atau kaji kurang ko untuk awak melaksanakan ibadah. Kasumayang awak sebelum awak angkat takbir awak kurang dia dulu. Kazikir awak kurang dia dulu. Itu gunanya tu. Jadi nak kaji kurako adalah memulangan api angin air tanah kepada nur. Dan nur pulang kepada sifat Allah dan zat Allah. Jadi disimpankan api angin tanah kepada nur ya? Dipulangkan. Dipulangkan. Sebabnya perjalanan asalnya tubuh nangkasaku api angin dan tanah dipulangan kepada tubuh nalui ayan sebitah yang wujud ilmu nur suhud. Kemudian tubuh nalui ko yang asalnya di wujud ilmu nur suhud dipulanglah celai kepada sifat Allah dan tujuh hayat ilmu kodrat iradat semak basar kalam. Pulanglah tubuh nangkasa kepada nalui pulanglah tubuh nalui kepada sifat Allah dan tujuh dan sifat Allah dan tujuh pulang kepada zatnya. Hanya lain zat sama-sama la mawjud illallah. Satu etikat dan makrifat iyo Allah kecelalaannya. Itu memulangannya. Di ketika awaklah berpaham itunya la mawjud illallah tidak ada terkecuali Allah. Maka wala jo Allah tawilah. Walaupun galak, walaupun risau, walaupun nyoladang, awaklah bakabillah panabillah. Lah kalau wajah Allah, lah lenyap awak jo Allah. Lenyap maksudnya apa? Ndak hilang awak dah. Tapi lenyap tu awak jo Allah tadi. Ndak lupa awak mengingat Allah. Walaupun awak galak ketawa, walaupun awak mau tawa di lapau main pengku di ladang. Namun makrifat tali ndak pernah putih kepada Allah dah. Itulah gunanya kaji kurang tadi. Ini mah. Kadang-kadang awak kan nak duduk paham itu. Kadang-kadang awak nak mengurangi diri awak dah. Engkau semayang melewat je pangana. Kan awak nak kurang diri awak dalam semayang dah. Zikir takkan yo. Amua takkan lalu gadang dalam zikir. Kalau mau deko kan. Takah tukar suara orang ni. Lenyek. Ayo lenyek. Ayo. Kadang-kadang ni nak zikir nama matomang berjalan lah kadang. Kan jadi wah dua alam itu enggak. Mungkin di rumah ada rapitnya lalu nak selamat tu kan. Yo. Dipakai bantal juga cotabai. Mungkin tak merasakan tidur yang senyenyak itu. Tapi ketikanya zikir, bisanya tidur nyenyak.
Bagaimana kau bisa terjadi macam itu? Karena awak nak kurang dia dalam zikir. Ni kau lapik ni zikir tu awak kurang dia lu. Kenapa? Awak mengurang dia tu, mangko tersembunyilah aku ke dalam kandungan sifat Allah dan zat Allah. Ni awaklah tersembunyi kepada kandungan sifat Allah dan zat Allah. Mana kena tu ada? Lama-lama awak zikirnya. Inilah ikut latihan zikir namanya. Jadi zikir bersama kau nak sebagai ibadah awak, latihannya harus ada. Bila waktu zikir kau nak yang bisa zuknya adalah menyerang sebuah masuk. Ini namo kan mungkin waktu tali tebu diri kena lu nadon tamai sang lah nak. Tali tebu diri lebih tamai dah. Nah, tuan lu nyolai dah. Padua kaji lawa patuntik kau guru. Anan tali tebu diri lu nyoba kerajaan dah. Hah? Satu berapa? Satu kira ini, segelam kesabaran lain. Nak tamai dah. Tamai. Zikir tebu diri. Iya, angka 72 lah. 7,000 lah. 280,000. 70,000 kali empat. Itu zikir tabu diri nama tina. Di nama apa bo. Zikir tabu diri, tahlil tabu diri itu mangkudu buat di para guru-guru antar dulu. Nak kini dah di jamak semen sesuatu lagi. Aku nonyo tu. Seluruh awak kau tagadaikan aku ina. Al-Quran saya sedama. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah nama ngecek dalam Al-Quran surat Sayyidah. Asawari. Jikalau kami kehendaki kata Allah, sesungguhnya segala nama angok kuah kami tunjuki hatinya sadonyo. Cerita lama. Ko bakanda Allah tua segala na bangok ko manusia ko nyo higi daya katanya. Ndak ada orang kapi orang menapi itu dunia kada. Islam man selalunya. Rajimai ibadat selalunya. Atu nah lau cita dari dia. Walakin haqqal qawlu, tetapi yang kata Allah haqqal qawlu telah nyata, telah sempurna lahak kecil ambo kata Allah. Haqqal qawlu minni telah tadulu telah betul ucapan aku dan kata Allah. La amna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sesungguhnya kami penuhilah neraka jahanam tu dan kata Allah daripada manusia dan jin ajmain keseluruhan. Tak ada ciala kalau ajmain tu faedahnya istigraq afrad tu. Itu kan jin salah ya Allah. Menghabis-habisi lihat dojo jin ju manusia lai dia buang sadu tulakan mereka. Aku nak kata Allah nan tolonsong muncul nan telompe awak kolah di guardian kan neraka di Allah. Nama awak itulah terdaftar di neraka ni nak keseluruhan. Itu namanya takadai namanya. Di mana kajian pada bunyi aku di kajian tarikat bersuruh ni nak. Kalau nak tabui badan awak nan takadai bisa masuk surga. Kau masih nak je baru lu matabui lagi. Tanya na ibadah awak tapi awak takadai nak kau ni bisa ke surga lagi nak. Atu mangkonnya di kalang-kalang kaji tua orang Satalia ada namanya na tali darajat namanya. Jadi tali tabu diri ko jangan takadu dunia awak. Ina. Awak kan kadang-kadang tali ku dunia awak nanti fikir. Kasawala, kaladang lah, kabalai lah, ikannya atau apa tali. Ambil waktunya yang tak nak takadu dunia awak. Bila dunia awak nak takadu dia tali ka. Malam untuk istirahat. Itu dunia awak tu. Apa di masalah dua masa juga mau piah. Oh tadi bakar.
ambil jamnya dunia awak tak terhalangi. Iaitunya dari maghrib ke isya. Sudah tu dari sangampik yang subuh masuk. Aku pukul 2 nak talianya magu aku ambil jam sangampik bangun buduk awak. Celai nan berzikir di jam itu tu dari maghrib ke isya sangampik ke subuh masuk, itu adalah ibadah para wali. Di wali-wali Allah, ulama-ulama yang kiramat, tu waktunya berzikir kepada Allah dengan kesendiriannya. Nyo tali tabu dirinya. Ambil lo jam tu doa. Pak contoh lo amalan para wali tu. Di dunia awak nak takkan dua. Nak sebuah. Bang orang pasang tali kan. Allahu Akbar. Celik batu tinggal 2 lah kan. Taruhin 2 tui lah. 2 tui kan ada jatuh keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah. Waktu tu je doa lah. Main subuh lah. Main subuh. Lalu. Kalau ahli zikir kau nak zikir orang pentak tu, lalu kau nak perlu banyak kan? Dari jam 5:30 tu lagi 5:30 lalu tu lah puek lalu. Jadi kerajo kau nak mengadu ke fisik awak. Dah bercawa ni nak. Ambo talienan dari menunggu subuh masuk tu naik tahun ni dah. Lalu ambo dari itu nya kadang-kadang 8. Atau ambo nak lalu lah tu. Bola pergi ke Lapau. Lama memikir dunia ambo kena bisnis ambo sembuh. Amak cik so kaladangnya ambo sembuh bisnis ambo. Kau nak ke batu, kau nak ke diukur, kau nak anuan sembuh bisnis ambo. Ambo ni yang ini nak kecil ambo nak laku di dunia, ambo laku di dunia. Kenapa? Dunia awak. Ambo sembuh. Kau ini mungkin lado nak fikirnya. Ambo banyak bisnis ambo, usaha ambo banyak. Kok pakai dunia nak kata bandiang lo ini melawan ambo lo. Tang dunia ko ini di dunia mah mungkin lebih waknya lo ketua bong aja dunia berina lah. Ina mungkin kita semayang jalapan mau yudo, be kopi lah, koperak lado lah. Mungkin itu dunia ina agak tinggi aja dunia. Mungkin ambo lebih kuat berina. Tapi nak akhirat ambo ko waktu yang sangat ambo intai untuk akhirat sampai subuh masuk. Pulang baca ramah, ambo pulang malam ko dak do nan sanjori na. Pulang ambo jam 3, sangat buru ambo tadi kisu masuk. Labang orang ko mau berhenti lah. Ambo lalu, kadang ambo lalu ke semayang aja do. Dan lalu ke kesua. Alah, beko lalu ambo dan semata tu puwe fit tenaga katanya. Itu ambo ajan teknis ibadah kaina supaya nak tagado dunia awak. Dunia tak boleh dah lain dah. Kau dia batalian, pergi ke sawah, jual akan makan. Enak. Dia batalian tak, lo pergi ke ladang, jual anak ke belanja. Batalian baru lo ngariwa. Anak kan dibaca. Jadi ni namo. Tu ambo lagi waktu saran. Ambil lah batu beli ya, ini namo. Namo sebenarnya macam ibadah ambo ko, ndak riak gitu. Cuman punya ina contoh. Kau yang kecil lah, kau Imam Siti pada kepanggaannya, tak bukan mau manggai pada mendak. Kau batu kau mau buat tahu dia kau mau bayi. Kau mati mau bawah. Kepala panjang juga kau yang batu kau dalam tas boleh. Tapi buat ceramah keluar dekat tu. Di tahliah kau la ilaha illallah kau rajo dari proses zikir. Rajo penghulu dari proses zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la hawala, la ilaha illallah kau rajo dari seluruh zikir. Anawa macam-macam banyak-banyak tu itu jauh-jauh di bawah kalimat la ilaha kelasnya. La ilaha kau nang king of king dari berzikir. Banyak di Nabi itu. Orang yang melazimi memang kalimat la ilaha illallah, nak masuk dalam benteng la ilaha illallah, yang selalu basah lidahnya macam la ilaha illallah sebuah. Jadi kini kalau mulai mengaji kau dapat
Kita kalau melewati hutang terikat, kerja kurang kita lewati, ambil lah batu, batalia lena lah. Memang dia betul dia tangan dia. Iyo, tangan iyo, macam dah ambilnya. Kalau nak ambil dulu kan nak island semua tu. Kalau selancarnya, cak ulang dia, yang dah terputus. Tapi kau itu, yo, kau malay, je batu itu, nak paduan. Sebulan putui atau 2 bulan pilihan lama, tebus dua, hampir kali 70,000. Ambil jam yang tadi. Tak pilih je lah. Pilih je nak kata lihat tapi diri kira coba lah. Tanya pun cek. Ya. Kerana untungnya untuk kita ni untuk ambo dah. Tu lah. Tak ada untung ambo dah. Ambo lah yang main badan ambo. Tu di bawah patang di nyalam puasa ambo lah bangi ke ina dia apa-apa dia mengaji tu. Ke sawah ke di pentan teluk dah kajo. Talinya kat 1,000, 2,000 seduduk nak teluk lah. Cuba lah awak kira sapi diri awak ketuan Allah. Lagi yang coba ayo nak pangkai takakuan ke nuah, ke parak lah, ke batang kayu lah. Teluk dah awak dari pagi sampai jam 6. Bapa tali terbudi kau nak teluk dah awak. Balik nak goda dunia setan milinya. Cuba awak lagi yang kat situ ni nah. Dia yang bawa bangi, tandu ambo sayang ke Nina, kerana Nina mengaji jambo. Ambil lah batu besok kau, mulailah batang dia lah. Yang mengaji tu, kau bukan untuk jadi apa-apa Nina, untuk kadiaman kaji kau. Kalau apa-apa ngah kau nak kaji. Di kandang kan dia tak. Pokoknya awak ambil batu tu dalam air, mencilam ambil. Kau dapat sanggup. Macam mak lain. Pilih batunya. Kalau putih ambil baru. Kalau putui 2 barunya ngok putui. Jadi pai cukupnya 10 aku mampu ina kawak leh. Betul dulu mah sangok je 10 lah. 2 barunya ngok lebih tadi je mampu kawak leh. Jadi dia sanggup ambil tu barang telok, ambil 3, ambil 3 keluar lihat. Tu ambil lepas keluar lihat. Balau tangkui. Gimana bawa saya nak 10 lah. Luar tu je. Saya ulang ni. Sampai lagi kalian kawin Ayo. Dona limongannya kan batu tu pilih lah tu. yang putih tu. Barang lah pokoknya batu. Ni tengok kau nak pilih tu sekarang tuju kau bakar. Walau kau mengapa balik kau. Ni kau bacik model kau batu mah. Ya. Ayo. Takah kuah. Asal buka kaki ke sebelah lah macam orang kapai. Tu pilih lah batu sana naiko. Kau pilih yang nanti dia buat. Tu malah pilih yang 3 lagi. Tak apa. Nyo bantuan sepele kena batu gua bayarlah untuk ganti azab gua batu gua kok kada azab ya itu nak lahnya azab batu kalau itu nak lah dia kini keceng itu nak lah lah ani mah kau suruh azab boleh ya lah bolong ulang tamai sekali ya buat batu lo pan lah mari pasangkan nak kau mati demi suak tolong gua selam batu di kuburan yo tu pasang nak akan nak dah tamai cik ambil batu celai. Iwa banyak batuak tampik pindah azab nanti. Jadi Allah tak akan pernah azab awak dah kalau kita lah taliyah tabu diri. Kenapa batu lah dia tampik azab. Jadi untuk kadang abang konya mbo kini ko gak karim mbo menekankan ke kita bersama. Nan taliyah di bulan depan kita mbo batu mari sedoi. Ya. Kalau nyabi mawar ada tidak naik nak amuat naik. Lancang kita wah. Ambil batu murah. Itu mangko. Itu mangkonyo awak pemandiangan kerajo. Cina indah pemandiangan ini ini seorang. Lang jam 4 tu indah dan parah tu. Biar lado mana bepara membalian tanah. Tanah ni lah baik lah. Tapi parah. Tang apa ni badan tang luar talur. Baru batalian dan linduang nak bisa awak. Gak 2,000 sahi.
Jadi kepilanya nombor 2. Kenapa zalim nak awak ke diri awak tu? Fikir salah seorang dah. Banyak bi awak tu panih pada tang tu hangi lah bi talok awak mah. Bajam-jam. Duduk saja agak dari maghrib ke isya atau sampai ke subuh masuk. Sajam seharinya. Atau 2 jamnya coba kata maghrib tadi. Ambo kalau nak pergi ceramah ambo di maghrib ke isya tu mau biar waktu cek tu. Tapi yang paling rutinnya dari sampai ke subuh masuk. Kalau di lapau mau tu pulang ceramah jam 3 hari mau pulang lain. Nanti baru pulang sampai. Berdua lain. Tu baru tadi lah. Jadi subuh awak di awal waktu banyak efek baiknya. Subuh awak di awal waktu awak dapat matahari, menunggu subuh dengan matahari, mana sayang tu lah awak. Banyak di nikmat tu lah. Piti banyak, badan sehat. Ya. Itu lah kalau sayang awak ni senangnya awak. Piti banyak, badan sehat, awak senang lah. Jadi Allah tu pengen menyenang awak, tapi awak yang nak pengen senang. Awak sesu je di dunia kau tu. Ya tak? Kena? Tu kini kaji kita pembukaan. Jadi bulan depan kita menyambung kaji awak. Kemudian kita mangkuk batu 10 pakai Sabah pilihan putih yang tak lagi. Kini ambo menyuruh anak saya ambo namanya jambo tali soal lagi ni. Di bawah nak kata Jadi kikano ambo berfikir masalah umur kita tak pernah tahu. Awak sehat, badan kapuk, peti banyak, lang mati sah. Nak ada sakit mati. Sementara alum menembus diri awak nanti ada rekor ni. Nyoban dia mantu itu mandian ibadat. Kau jo kajo awak. Kajo. Coba fikir, nong kajo tadi dia jangan lapar lagi ke kusubale nak banti dia mama dia bumi Allah ni. Mama je kopi le, mama je cangkir le. Mana bapa nak kopi le, dia jangan lapar ke kusubale. Kau bisa apa bandian mana tu? Nyopa bandiangan kajo kakok jawab baik-baik. Boleh kata bandian bo? Cara macam ni, alhamdulillah lah. Anda mau dah pengen macam ibadat bukan enak dah. Ko kecet tu lah, ko orang ria mah gitu kan. Cuman pengen mencontoh. Semayang itu 25 minit dah, saya dah 24. Iya. Ya. Aku parah apa jam dah? Inilah. Itulah bandiannya. Di perbandingan. Jadi ibadah aku perbandingan kerajaan kakak. Jam 7 lah ke kami tu kepala lah masalah dia lah masalah kapan. Mungkin nasi seorang hal. Habis ko pukul setengah sebalik minum kopi je tu. Wah. Jadi fikir kan yang bangin tu nalah kawan. Cumannya dia doa Nabi nyelamati dulunya tu mengko santai manusia kan. Doa Nabi nyelamati kintunya. Ya Allah, jangan engkau pulihkan azab kaum embo, kau kengkang madai di dunia tinggal semayang. Jangan pulihkan azab kenyo, jangan dia azabnya. Dia kira memang isuat. Dia doa Nabi mah. Kau tak? Gini sekali semayang senyum. Itulah. Enggak semayang mereka tegak ke solah. Asal nala satu lah, kedua ni tegak. Depan gua semayang solahnya. Di Nabi itulah doa menyelamati. Jangan engkau pulihkan azab kepada umatku nanti ya Allah. Kau biar dosa jangan pulihkan azab. Yang ini bajinda sana sentuh ada doa sakit jam. Tamak ya dan ini. Bampuk sebenarnya sentuh tak kata besok siang ni cantuknya. Itulah doa Nabi. Jadi kalau ukurannya murka Allah kawan. Di dunia telok, tapi untuk kebadan itu nak telok doa dah. Di kini kaji, ambo menyarankan dan menekankan, jangan sampai tepat kalian ini nak ambo suak. Dia mau ngaji kalian guys, itu memang muncul ambo suak lah, sombong kan.
Dibawa lah beberapa kalian mak-mak. Di bulan depan wala punya batu pilihan putih ju sabah cek. Mulai batu dia start. Enam putih dia cek bilang. Yang putih nak lagi. Jadi dia. Ha? Putih.